Hang kalau tak mau beli, hang jangan buat nanya orang. Ni Haikal ni. Hang order dua lai baju ni dengan ni. Hang kalau tak mau barang ni, hang jangan order. Aku buka COD, kadang-kadang aku nak marah tu aku tak boleh marah sebab banyak customer yang support aku. Aku rasa nak tutup COD, tapi aku tak boleh tutup sebab apa? Dalam 10 orang yang order COD, 7 betul. 3 orang yang main-main order melalui COD. Barang sampai, oh bukan barang saya. Saya tak order pun. Barang return balik. Hang buat masalah, hang menyusahkan banyak pihak. Hang menyusahkan aku, hang menyusahkan staf aku, hang menyusahkan abang kurier dan hang buat bagi parcel ni buang. Hang kalau tak mau beli, hang jangan buat nanya orang, jangan kianat orang. Faham tak? Salah satu contoh ni, baju-baju ni. Ni baju ni dah sold out. Macam mana aku nak buat? Ni dah sold out baju ni. Ni sold out, sold out. T-shirt ni pun dah sold out. Banyak baju dah sold out. Aku tengok contoh gambar. Ni dah sold out dah baju ni. Macam mana aku nak buat? Dekat beg kuning apa pun, memang tak ada dah. Orang tanya aku ada jual lagi, aku tak ada dah. Yang ni pun sold out juga. Dah sold out dah baju-baju ni. Tolonglah, kalau tak mau beli, janganlah buat bermain. Bila dah sold barang ni dah sold out, aku tak boleh declare barang ni ada lagi kat aku. So barang ni, aku terpaksa jual dalam channel aku. So siapa yang nak dalam channel aku, masuk channel aku, macam tu. So benda ni dah sold out, aku tak mau jual dah. Ni pun dah sold out dah ni. Aku kadang-kadang aku nak marah, tapi aku tak boleh nak marah sebab aku tak kenal mana. Tapi aku nak minta gambar lah. Kalau hampa order berkali-kali COD, tapi barang sampai hampa tak ambil, hampa buat bermain, hampa lepas ni tak boleh order dah. Hampa tak dapat access dah untuk COD punya order. Hampa tak boleh dah. Jangan buat bermain. Orang cari rezeki, orang cari makan. Ni kami baru buka parcel, unggah balik. Ni adalah return. Ada yang paling lawak sekali. Hang bagi aku sikit hati ya. Hang makan duit tu, haram duit tu. Keturunan hang haram. Aku beritahu kat hang hang makan duit tu. Nama dia Afandi, orang Kelang. Hang berhenti buat share. Hang order aku baju aku tau. Lepas tu hang return kat aku, hang bagi baju Melayu. Kau silap ni. Hang bagi aku baju Melayu ni untuk apa ni? Hang order baju aku. Lepas tu hang return dekat aku. Awak nak suruh raya berapa kali. Macam-macam. Kadang-kadang orang order barang, baju 2-3 lai, lepas tu dia return kat aku 2-3 lai baju, tapi baju yang bodoh-bodoh, baju yang dekat rumah dia pakai bau ketiak, bau busuk. Macam-macam weh. Layak dah orang macam aku nak marah. Aku salah cakap, aku ni salah pula. At the end aku salah balik. Tapi patut tak aku marah dalam situasi macam ni? Harus tak aku marah? Aku rasa macam aku nak pergi rumah ni terus ya. Afandi ni, aku nak pergi rumah dia Afandi ni. Kat Johor mana aku boleh pergi? Yang mana bagi aku barang pelik-pelik tu aku akan pergi rumah dia. Serius aku cakap. Gila lah. Hang buat memil lah benda-benda macam ni. Kita dalam hidup ni kita mencari keberkatan. Tak orang kata apa. Cuma sabar, harunginya dengan tenang. Kalau tidak aku nak tutup COD, tapi disebabkan 7-8 orang yang betul-betul support aku ni, takkan aku nak tutup. Disebabkan 2-3 orang yang buat memil kan. Tapi tak apalah, kita jalan je lah. Gila, baju ni dah sold out dah. Kalau aku nak jual ni, harga kita jual tu RM79. Kalau aku nak jual sekarang ni dalam channel Telegram aku RM120. Benda dah tak ada dah. Hak ni bersama. Ni size M RM120. Tak ada dah ni. Hak ada banyak lain cerita, kita boleh jual harga normal. Yang dah tak ada dah. Ni RM120. Saya tak pernah buat barang-barang limited, tapi saya baru start je buat barang-barang limited. Dah sold out dah. Ini masuk dalam channel Telegram aku. Masuk profile aku, tekan link dekat bio, tekan 3 titik kat atas tu, tekan browser. Masuk ke channel tu, tengok macam-macam ada dalam channel tu. So guys, itu sajalah. Assalamualaikum.